Resepi untuk hari ni kita nak buat kacang pul ha. Ni kalau warung-warung kat Johor memang famous lah orang buat breakfast kan ha. Cara nak buat pun tak susah mana pun. So jom kita start. Bismillah. Okey, mula-mula boleh cairkan 2 sudu minyak sapi dan tumiskan bawang merah, bawang putih dengan halia sampai naik bau wangi. And then masukkan 1 sudu serbuk kari, serbuk jintan manis, jintan putih sekali dengan air sikit. And bila dah pecah minyak, korang boleh masukkan daging kisar dan masakkan je macam biasa. Untuk bagi lagi senang dan lagi sedap, kita nak masukkan juga sos pasta Kimball tomato cendawan ni ha. Yang bestnya korang tak perlu nak letak banyak bahan-bahan lagi dah ha. 1 tin ni cukup dah untuk buat dia extra sedap dan lebih creamy. And then lepas tu boleh masukkan sekali kacang parah. Waktu ni korang nampak kuah macam pekat, korang boleh tambahkan air. Tapi tekstur macam dah ni dah okey dah. Lepas tu boleh perasakan dengan garam dengan gula, kacau-kacau dan dah siap kita punya kacang pul hari ni. Next, boleh gorengkan telur mata and servekan sekali dengan hirisan bawang holland, cili hijau, cili merah, tomato, and then ada limau nipis. Dan yang paling penting sekali kena ada roti bakar macam ni. Biasanya lah kan kalau warung-warung kat breakfast kat Johor tu mostly memang ada jual kacang pul ni. Tapi kalau teringin boleh je buat kat rumah sendiri. So selamat mencuba. Dengan Kimball memang senang, sedap dan berbaloi sangat.